Power bank dengan kawan-kawan ni dia memang berantu gila guys. Lagi mana tak habis bateri, lagi tu lah kawan duk power kan. Tambah-tambah kat meja makan lah. Tengah duk sembang-sembang. Weh, ada power bank tak? Nah, habis kita punya power bank. Dan aku ada satu power bank nak tunjuk kat hampa lah. Ni power bank yang boleh katakan power bank yang padu juga sebab dia support fast charging. Dan dia punya indikator dekat sini. Dia ada tunjuk bateri capacity, lepas tu berapa ampere kita tengah guna dan juga berapa volt kita tengah guna. So, dia memang padu. Dan power bank ni adalah power bank yang boleh support turbo charging dekat aku punya Poco ni. Poco ni boleh katakan agak selektif jugalah. Aku pakai Huawei punya charger dengan kabel 40 watt, dia tak masuk turbo charge, hampa tahu. Dia cuma masuk quick charge. Tapi dengan benda ni, power bank ni dengan kabel ni, dia boleh dapat turbo charge. Hampa tengok ni. Nampak turbo charge? Ui, bukan senang nak dapat babe dekat smartphone Poco ni. Tapi dengan benda ni dia boleh dapat turbo charge. Turbo charge ni sat je dalam masa 40-45 minit macam tu dah boleh settle dah boleh cabut dah. So ni antara satu power bank yang padu lah bagi aku. Hampa tengok tu. Dia tunjuk 2.2 ampere dengan 8.7 volt. Dia tengah guna lah ni untuk nak bagi turbo charge dekat handphone ni. So handphone ni 33 watt dan power bank ni sebenarnya dia support sampai 22 watt je. Tapi dia boleh bagi turbo charge, memang padu lah. Dan yang lagi best dekat bawah ni, kalau hampa nak charge dia balik kan, dia ada 3 port. Dia ada port micro USB, ada port type C dengan port lightning cable sekali. So tiga-tiga tu hampa boleh guna untuk charge balik benda ni. So tak ada masalah hampa pakai lah handphone apa pun, hampa pakai type C ke, micro ke, lightning ke, semua hampa boleh charge balik. Tu kata power bank ni padu guys. Dan kalau kata kawan-kawan hampa nak minta pun, dia charge sat pun dah cukup dah untuk dia punya power bank. So hampa boleh guna balik untuk charge balik handphone hampa.